Program Perkhidmatan Veterina Malaysia (DVS) menerusi program pengembangan veterina berperanan penting dalam pembangunan sektor penternakan haiwan negara. Program ini disasarkan kepada pelanggan yang berpotensi serta mereka yang telah berdaftar di bawah DVS. Dalam program pengembangan, pegawai pembimbing khusus dilantik untuk membantu penternak dalam meningkatkan pengurusan dan amalan terbaik penternakan. Nurul Amin Midun atau Tam berjinak-jinak dalam bidang penternakan dengan membantu bapanya sejak 2007. Ketika itu, arwah bapanya, Haji Midun Abdullah, adalah penternak bimbingan DVS. Kini, Tam telah mengambil alih sepenuhnya tugas penggembalaan setelah kematian bapanya pada 2022. Antara insentif yang dinikmati penternak adalah bantuan penyediaan baka melalui penjantan, induk serta benih. Sama seperti lembu baka tempatan Kedah Kelantan atau KK, ciri khas Brahman adalah bonggol di atas belakangnya. Namun, saiznya yang lebih besar dan berotot memberikan perolehan daging yang tinggi, sekali ganda dari lembu KK. Sebelum kita berkawan dengan jabatan ni, kita cuma tahu cara bela tu, cara yang abah kita bela dulu, cara orang kampung dulu kan. Mana membela je. Dia ada tindakan untuk suntik vaksin, vitamin. Contohnya kalau kita bela sendiri dulu, jadi benda tu biak. Cuma bila kita ambil jalan kata jalan yang lebih baik, kita minta khidmat daripada JPV, daripada dia pun bagi tahu kat kita, cuba bela untuk baka pula. Dan yang sama ni, yang lama ni untuk pedaging ni jangan tinggal. Kita compare dua tu. Okey, yang pedaging, yang baka. Sebab harga dia tu berbeza. Kalau kita jual baka, harga dia value tinggi. Kalau kita bela daging ni, kita ikut pasaran semasa. Jadi kita tanya pendapat arwah abah saya, mak saya, keluarga pun semua jabatan. Kita ambil keputusan, kita buat dua. Pedaging pun kita buat, jangan tinggal yang lama. Yang baru ni kita buat cara baka. Baka Brahman lah. Pegawai pembimbing Tam, Dr. Dian Nabijah Abu Talib, sudah hampir 15 tahun bersama Jabatan Perkhidmatan Veterina di Pusat Operasi Jengke, Pahang. Menceburi bidang veterina hanya kerana minat mendalam terhadap kucing pada asalnya. Kini, jiwa Dr. Nabijah sudah sebati dengan ternakan ruminan seperti lembu ini. Mengendalikan haiwan sebegini pastinya tidak lari dari tugasan bersifat 3D. Difficult, susah, dirty, kotor dan dangerous, berbahaya. Kawanan lembu yang baru tiba ke kandang ini akan menjalani pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu. Ini termasuk pemeriksaan menerusi palpasi rektum untuk memastikan sama ada lembu betina sedang bunting. Untuk kita yang tak biasa kan, tak pernah masuk tangan dalam rektum, so kita akan masuk tangan dalam lubang najis kan. So kita rasa macam okey ni kita rasa apakah perasaan kita boleh masuk. Kita tak dapat jangkaan sebab kita tak pernah masuk. So, bila first time kita masuk tu, panas rupanya kan. Lepas tu rasa macam kotor lah, najis kan. So tapi benda tu macam lama-lama tu tiada hal lah orang cakap. Kes yang muntah ni, kes yang bau tak tahan ni kalau luka bulat. Time tu memang agak busuk lah. Tapi cara setengah kami ada pakai emas untuk kurangkan bau busuk tu kan. Tapi lama-lama tu orang cakap tak ada bau dah. Orang cakap lama-lama tu hilang bau tu orang cakap. So kita mengharapkan kata dia ni dah dilepaskan dia punya ovum tu. So kita tengok, kita rasa maju lagi ke depan, apa kita rasa ni. Nak tahu sama ada dia ni biang ke tidak, cari ovary tu yang ada corpus luteum. Boleh rasa macam ada benda timbul atas dia punya ovary tu lah. Sebab lembu tu akan kemut kan. So kita tak boleh terus macam tu je. So kita kena pelan-pelan masuk, kita kena usap-usap sikit dari dinding ni. Dah nampak dia dah lembut tu, baru kita masuk pelan-pelan lah. Sebab sekarang ni lembu ni kita rasa sudah cukup masa dia untuk kita memasukkan benih. So kita akan masukkan straw lah selepas ni. Gila awak ni. Pemeriksaan berkala akan mengelakkan kerumitan dalam proses pembiakan. Pada awal tahun 2023, Tam dikejutkan dengan kejadian mencemaskan. Seekor induk ternakannya mengalami prolaps apabila organ peranakannya terkeluar 100% dari kedudukan asal.
Jadi di situ saya pun berasa cemas lah sebab kes tu tak pernah terjadi pada saya. Jadi saya on the spot telefon dekat jabatan yang berhampiran, bawah kelolaan dia orang pun datang terus buat rawatan setakat mana dia orang mampu lah. Persen pun dia orang pun bagi dekat saya pun mungkin rendah lah untuk hidup tu. Sebab kes-kes macam ni kalau hidup pun dia beranak balik esok mungkin akan terjadi kes yang sama. Jadi kita reda lah. Kalau jadi seorang peternak ni memang benda-benda macam tu kita di luar kawalan jangkaan memang kita kalau okey alhamdulillah, kalau tak okey kita kena reda. Namun hayat haiwan itu tidak panjang. Lembu betina itu mati 7 jam sesudah menerima rawatan. "20 tahun lalu, Barnin Sawo mengambil langkah berani menjual semua lembu tempatan miliknya untuk membiakkan lembu baka tulen jenis Brahman sepenuhnya. Meski pernah dipersoalkan tindakannya, Barnin tetap yakin untuk meneruskan cabaran baharu. Kini, anak kelahiran kampung Sawah Gersik, Tangkak Johor ini berjaya mengukir nama sebagai pengeluar lembu baka Brahman tempatan unggul di Malaysia. Lembu-lembunya diternak mengikut sistem ternakan integrasi dengan dibiakkan di kawasan ladang kelapa sawit seluas 300 hektar. Paling sesuai adalah menternak di ladang sawit, pokok kelapa sawit matang lah. Sebab pokok sawit ni adalah kategori pokok liar. Dan tak ada efek apa pun sekiranya lembu ni diternak di bawah pokok sawit. Okey. Tetapi dalam pusingan ragutan, kita kena ikut peraturan dia. Contohnya, hari ni kita masuk paddock A. Besok kena masuk paddock B. Hari-hari kena pindah. Sebab kita nak jaga struktur tanah tu sentiasa subur. Okey. Bila lembu tu dah makan, dah meragut, kita pindah sebelah, dia akan meninggalkan najis. Kencing, berak dia lah. Okey. Tanah tu akan jadi subur sebab cacing tu akan proses najis tu untuk gemburkan tanah tu balik. Jadi tanah tu sentiasa subur. Kesuburan rumput tadi tu, dia adalah faktor utama untuk jadikan ternakan kita tu sihat ataupun tidak. Pengurusan sumber makanan yang cekap antara faktor utama dalam merealisasikan penternakan berjaya. Bagi Wak Barnin, sumber makanan yang berkualiti adalah lebih baik berbanding kuantiti semata-mata. Nutrien lengkap dapat meningkatkan daya tahan lembu terhadap penyakit, mempercepatkan pertumbuhan serta meningkatkan kualiti dan kuantiti daging yang dihasilkan. Barnin antara perintis dalam projek ladang pengganda baka Brahman pada ketika itu, dibimbing oleh penolong pegawai veterina Borhan Alias meliputi pelbagai aspek termasuk kesihatan ternakan dan ekonomi ladang. Ini memang sebenarnya sistem yang digalakkan oleh jabatan. Dipanggil dia sistem pintar. Sistem pintar ni dia ikut kita punya kajian kita, dia adalah satu sistem yang paling menguntungkan sebab kita dapat banyak jimat kos makanan. Kita cuma perlu modal pagar elektrik, koren ni, pasung ni, ialah untuk program kesihatan. Jadi lebih daripada separuh sebenarnya kita punya kos dapat dijimatkan. Dan kita dapat satu lagi, kita kalau di segi ladang pun sebenarnya ladang pun ada dapat faedah juga sebab dia dapat mengurangkan penggunaan racun dan sebagainya. Saya tahu, saya memang takkan dapat mengeluarkan baka yang standing dengan negara-negara luar lah. Contohnya Australia ke, ataupun Amerika ke. Tapi saya nakkan lembu yang lahir dekat sini ni antibody dia dah sesuai dekat Malaysia. Maksudnya kalau ibu yang saya dapat daripada Australia tu, antibody dia 50% daripada Australia, 50% daripada sini. Tapi anak yang lahir sini, ibu dia dah makan rumpai rumput yang dekat Malaysia ni, antibody dia dah 100% sini. Mana kekuatan antibody tu menjamin untuk kesihatan dia. Saya memang tak ada ilmu ternakan, saya memang tak ada belajar, tak ada apa, daripada kosong. Tapi orang jabatan ni, dia nak untuk menjadi doktor, seorang doktor, ataupun jadi pegawai veterina, dia belajar, dia kursus beberapa tahun. Dia dapat ilmu dia, teori dia dah banyak. Jadi apa salahnya kita tanya dia, dapatkan ilmu dengan dia kan. Sekurangnya kelebihannya pada saya ada pengalaman dan saya dapat ilmu daripada staf veterina dan saya dah dapat 2 tau.
Menurut Wak Barnin, dia mengambil masa 13 tahun bagi mendapatkan baka berkualiti dan premium. Meski mengambil masa lama, lelaki 60 tahun ini tetap tekun dan sabar. Usahanya kini terbayar sudah. Dia berjaya melahirkan lebih 1,000 anak lembu dengan genetik terbaik di ladangnya. Kadar kelahiran pula direkodkan melebihi 80% setahun. Anak lembu ni yang penting dia dapat susu awal. Susu awal ni dalam 3 hari ataupun 4 hari. Susu awal ni ataupun nama dia kolesterol lah. Dia ni untuk antibody. Untuk kekuatan anak lembu ni, kehidupan dia macam mana. Dan biasanya lembu saya lah, umur 2 minggu, dia dah mula meragut makan yang pucuk-pucuk muda tu. Sebab dia tu ruminant. Tapi dia makan tu makan yang lembut dulu. Jadi dapat proses hadam dia cepat. Pembiakan lembu Brahman mula diperkenalkan di Malaysia sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Pada masa itu, Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia (DVS) memainkan peranan utama dalam membawa baka ini dari Australia dan Amerika Syarikat untuk tujuan pembiakan dalam usaha meningkatkan pengeluaran daging tempatan. Kita menggunakan natural breeding, maksudnya perjantan betul, bukannya kita menggunakan suara sangat. Jadi dia ada beberapa kriteria lah untuk lembu jantan tu. Satu, fizikal dia, kena jangan gemuk sangat, cakap elok-elok aja body score dia. Lepas tu kaki dia tu, sebab jantan dia kaki sangat mereka panas sebab dia nak manjat betina kan. Jadi kita akan tengok keadaan kaki dia apa semua, cara dia berjalan tu elok tak elok, tempang ke apa ke, tak boleh. Kita akan tolak terus kalau macam tu. Lepas tu kita akan buat ukur lilit dia punya telur tu. Kita akan buat kulit, kita akan tengok. Biasanya untuk Brahman, minimum ukur lilit skrotum dia tu, testis dia tu mesti 24 cm. So jangan kurang. Kalau kurang kita akan tolak jugalah. Kita tak sesuai untuk simpan sebagai bapa. Lepas tu kita akan tengok dia punya penis tu, daripada dia punya pipi tu elok tak elok. Perjantan hanya guna 3 tahun saja. Tak boleh lebih. So cukup masa 3 tahun kita akan keluarkan. Kita akan gantilah, cari perjantan yang lain. Tidak hanya mempraktikkan kaedah mengawan secara alami iaitu natural breeding, Tam juga memilih menggunakan permanian beradas atau artificial insemination (AI). Kaedah AI antara usaha dalam mengatasi kekangan yang mungkin timbul apabila bilangan induk terlalu banyak dan pejantan berkualiti terhad. Ia sekaligus dapat meningkatkan kadar kelahiran di samping mengekalkan kualiti anak-anak lembu yang baharu. Kalau buat secara AI, mana macam penternak baru, dia seronok tengok baka-baka luar kan. Jadi dia model mungkin tak mampu untuk beli, dia pakailah cara AI. Dan di situ dia dah dapat dah keuntungan kat situ, dia jimat untuk bajet dia kan. Jadi kalau kita masuk untuk AI, kita bagi dekat AI main untuk masuk benih sampai jadi, mampu bayar lah. Sekurang-kurangnya sekali masuk tu, kalau jadi mungkin kadang penternak akan bagi 200 ataupun 300, malah mungkin ada yang bagi lebih sebab dia rasa seronok kan. Dia tidak perlu melabur banyak duit untuk beli bapak berjantan untuk mengawal, dia melalui AI saja. Maknanya secara moden. Situlah kalau untuk saya lah. Untuk buat AI ni pun dia ada timing dia sebenarnya. So kalau kena dengan timing, sebenarnya first kali kita tengok keluar lendir. Selepas 12 jam kita boleh masukkan benih. Tapi cara nak masukkan benih tu pula kena betul lah. Maksudnya pegang dia cervix semua, dia macam cincin. So nak masuk tu, ikut je ring tu. Macam cari lubang tengah-tengah dia kan. Masuk pelan-pelan, ikut. Lebih dia cervix sikit, kita dah boleh tolak masukkan benih jantan tu. Bila dia keadaan yang bersedia, mudah sebenarnya untuk masuk. Tapi sekiranya dia mula masukin lagi, cervix akan tertutup. So susah nak masuk. Jadi jangan paksa. Kalau paksa boleh cedera, boleh bocor cervixnya tu. Ni buntat buat. Dia ibu Brahman cross. Buntat ni dia special, memang lembu kesayangan kita lah. Okey je, dia nak, tak ada masalah buat. Ini yang buntat ni umur dia dalam 8 tahun. Seekor ayam betul. Lagi nama gelaran dia Mat Saleh. Mat Saleh ni dalam 5 bulan usia dia. 5 bulan dah berat berapa ni Cik Amin? Lebih kurang dalam 125 kilo. 125 kilo jantan dan dalam tempoh dalam 3 bulan lagi Mat Saleh ni akan diasingkan ke kawasan kandang yang lain untuk putus susu.
Sebabnya ketika proses menyusu, induk kepada lembu-lembu jenis Brahmani akan turun berat dia. Jadi bila putus susu tu untuk mengembalikan semula dia punya berat badan yang normal lah. Dah kenyang lah. Sokok muka malu ke? Malu ke? InsyaAllah lah Mak Saleh ni mungkin kita akan simpan untuk buat perjantan baka lah. Sebab kita tengok dah potensi dia. Jadi 5 bulan pun dia dah mencecah berat 125 kilo. Maknanya kita nampak dari situ memang boleh lah. Selain menjana daging yang banyak, baka Brahman juga memiliki daya tahan penyakit yang tinggi. Namun begitu, pencegahan penyakit tetap dititik beratkan oleh Barnin Sawo. Pemeriksaan kesihatan berkala sekurang-kurangnya 3 kali setahun wajib diberikan kepada haiwan peliharaannya. Ubat, vitamin dan vaksinasi diberikan kepada setiap peringkat umur. Selain suntikan dibuat seekor demi seekor di dalam pasung, ternakan juga boleh dikumpulkan dalam kumpulan kecil untuk menerima suntikan serentak. Kaedah ini lebih efisien, malah menjimatkan masa dan tenaga, terutama jika bilangan ternakan agak besar. Malah risiko kecederaan semasa pemeriksaan juga dapat diminimumkan. Biasanya kan sekarang kan banyak penyakit yang kita tak jangka kan. Contohnya pembawa ni daripada lalat, nyamuk. Jadi bila kita sembuh Lendoras anti kuman ni, kalau lalat hinggap pun contoh lalat daripada luar lah. Daripada luar maknanya dia tak akan menjangkit pada lembu saya. Dan lembu saya akan selamat daripada segi kesihatan lah, dengan penyakit tu lah. Macam tu. Sebab benda ni kadang-kadang orang tak titik beratkan. Kita tahulah sekarang ni termasuk lembu luar pun macam-macam penyakit kan. Sekarang ada FMD, LSD, Brucella. Biasanya penyakit ni dibawa daripada luar oleh kenderaan ataupun pakaian pekerja ataupun pakaian owner sendiri. Pastikan orang tu tidak daripada ladang lain yang terutama ladang yang ada penyakit. Memang kita minta pengusaha untuk sentiasa waspada lah. Paling penting tu ternakan sendirilah. Ternakan daripada luar, kalau kata nak masuk ke ladang kita, kita kena pastikan dia sihat lah. Sihat, kalau perlu kita hasilkan lah. Tapi untuk macam kawasan sekitaran ni biasa tak ada menyebabkan punca penyakit lah. Itu kita panggil sebagai kawalan biosecurity ladang. Saringan awal penyakit menjadi salah satu perkara utama dalam biosecurity ladang. Sampel darah diambil daripada lembu-lembu dara ini untuk diuji status kesihatannya. Sebarang kehadiran penyakit berjangkit atau parasit dapat dicegah lebih awal sebelum menular kepada ternakan lain serta manusia. Para penternak juga dapat mengurangkan risiko kerugian dan keselamatan daging yang dihasilkan turut dapat dipastikan. Cantik. Okey. Yang ni kita bahas tentang penyakit FMD dan satu lagi brucellosis. Benda ni penyakit ni dia macam brucellosis tu dia zoonotik, dia boleh penyakit kepada manusia. So penting sangatlah kita nak pastikan lembu kita ni bebas daripada penyakit tu. Anak-anak lembu ini kemudian dibawa ke kandang pengasingan sementara di Kampung Sawah Gersik bagi proses penceraian susu. Kaedah ini juga sebagai salah satu latihan awal kepada anak-anak lembu ini untuk membiasakan diri dengan kehadiran manusia sedari usia muda. Ia dapat mengurangkan rasa takut dan sikap agresif mereka. Pemakan dia kalau umur yang 5 bulan ni, saya akan bagi rumput Napier sekitar umur 45 hari. Sebab usia anak yang umur 5 bulan ni perut dia masih dalam keadaan muda. Jadi saya akan bagi rumput tu berperingkat. Maksudnya dah lepas sebulan tu saya akan bagi usia rumput 50 ke 50 hari macam tu. Dan campuran dia saya bagi dedak ni dalam 1% saja. Saya akan campur dengan vitamin Nutri untuk penambahan lembu ni cepat berat. Apa tujuan dia? Sebab Brahman ni dia kalau untuk matang dia bukan kira pada umur. Dia adalah mengikut kondisi berat lembu tu. Bila berat tu dah capai 360 kg, lembu tu dah boleh, kalau betina tu dia datang biang dan jantan tu dah boleh jadi untuk jantan.
Sepanjang 23 tahun menternak, bapa kepada seorang anak ini telah menerima beberapa pencapaian. Terbaharu, Barnin telah memenangi Anugerah Perdana Agromaha 2024 menerusi Anugerah Penternak Terbaik pada 13 September lalu. Sebagai peternak ni saya lebih pada membantu dan menaikkan taraf ekonomi saya. Sebab saya sebenarnya bukan golongan orang senang. Sebab macam mana saya nak senang, macam mana saya nak berjaya, saya kena buat sendiri. Tapi belajar tu kena teruskan dan tak boleh stop. Memanglah adat apa-apa bisnes ataupun menternak ni ada yang masalah. Sebab bagi saya masalah tu saya ambil sebagai positif. Sebab saya tak nak ambil negatif. Kerana apa? Daripada masalah itulah saya dapat pengalaman. Jadilah seorang peternak yang santai dan tidak terbeban. Maksudnya santai ni keperluan asas dia. Contohnya air, garam dia, rumput mesti nak cukup. Tak terbeban ni maksudnya bila sakit kita nak beli ubat lagi, beli vitamin lagi. Bagi Tam dan Wak Barnin, kejayaan mereka pada hari ini adalah hasil bimbingan berterusan pegawai pembimbing seperti Dr. Dian Nabijah dan Borhan Alias. Dengan bimbingan yang komprehensif ini, para penternak dapat mengaplikasikan amalan-amalan terbaik dan memastikan ladang mereka memenuhi piawaian tinggi sekaligus meningkatkan daya saing dan produktiviti ternakan mereka. Semoga kejayaan ini dapat memberi inspirasi kepada penternak lain sekaligus menyumbang kepada perkembangan industri penternakan negara.